Ramai orang rasa malu nak mula simpan sebab alah, sikit je boleh simpan. Tapi tahu tak, simpan sikit tu jauh lebih baik dari tak simpan langsung. Kita selalu tunggu ada lebih baru nak menyimpan. Tapi bila ada lebih, tetap habis juga. Sebab menyimpan ni bukan pasal jumlah, tapi pasal tabiat dan disiplin. Kalau tiap bulan boleh simpan RM20 pun, itu dah satu langkah ke depan dari orang yang tak mula langsung. Nak lagi bijak, simpan dalam bentuk emas. 1 gram pun boleh beli. Tak besar tapi bernilai. Lama-lama gram tu akan bertambah. Dan bila perlu nanti, kita ada simpanan yang betul-betul ada nilai. Jadi jangan malu simpan sikit yang sepatutnya kita malu bila tak ada langsung simpanan. Ingat, setiap gram pertama adalah langkah ke arah kebebasan kewangan. Nak saya bantu anda mulakan simpanan emas? Boleh klik link di bio atau isi beg biru. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas? Boleh terus follow saya.